CPA. So dekat dalam ni nanti kita masuk dan kita tengok makanan apa yang diorang. Kita tengok cara-cara dan kita belajar untuk menikmati hidangan sajian mengikut etika pemakanan. Assalamualaikum, saya wartawan Hijrah. Okey, kita baru je selesai makan cara-cara yang betul ataupun nama dia etiket di meja makan. So kita akan tanya satu kandidat macam mana, apakah perasaan beliau. Okey, so kita tanya Kadet Benza, apa perasaan Kadet Benza? Terima kasih kepada wartawan Hijrah daripada siaran Hijrah. Pertama sekali, Alhamdulillah, saya sangat berterima kasih atas penganjuran program seperti ini kerana ianya akan memberi pendedahan awal terhadap kita bakal-bakal PTV ini untuk menyelia maupun sebagai urus setia bagi mengadakan majlis-majlis berkait dengan etiket pemakanan akan datang. Dan sejujurnya saya cakap perasaan pada hari ini kurang enak sedikit sebab makan tak kenyang, sangat sedikit sebenarnya. Lagi kata saya rindu makanan kat IGA. Terima kasih. Okey, terima kasih Abang Benza. Ada apa-apa soalan? Tak ada, itu je. Nanti Abang boleh tengok dekat YouTube. Saya nak lagi. Nak. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.